Hai semua, bersedia untuk ulang kaji pantas? Hari ini kita akan kuasai salah satu topik paling penting dalam peperiksaan RBT anda, iaitu Bab 4 Lakaran. Saya Amir dan bersama saya, Sofia. Kami akan pastikan anda betul-betul faham topik ni. Dalam kupasan kali ni, kita dah susun cantik-cantik semua perkara penting. Kita akan mula dengan asas, kemudian kita tengok teknik-teknik utama, sampailah ke cara untuk menilai dan menambah baik hasil kerja anda. Semuanya ada kat sini. Jom kita mulakan. Baiklah, bahagian pertama. Sebelum kita mula melukis, jom kita faham dulu. Kenapa sebenarnya lakaran ni sangat-sangat penting dalam dunia reka bentuk? Okey, ingat ya, kata kunci kat sini ialah lukisan awal dan bebas. Maksudnya, ia dilukis dengan pantas, tanpa pembaris atau sebarang alat bantuan. Tujuannya cuma satu, nak keluarkan idea dari kepala kita ke atas kertas secepat mungkin, tak perlu risau pasal lukisan tu sempurna ke tak. Ini tips peperiksaan penting. 5 peranan ni macam mempercepat pembangunan konsep dan medium komunikasi pelanggan selalunya jadi jawapan popular untuk soalan esei tau. Pastikan anda faham dan boleh jelaskan sekurang-kurangnya 3 daripadanya. Contohnya, fikirkan macam mana lakaran bantu anda tunjukkan idea kepada pelanggan dengan lebih mudah. Sekarang kita dah tahu kenapa kita melakar, kan? Jom kita tengok pula jenis-jenis lakaran yang biasa digunakan oleh pereka bentuk. Macam yang anda boleh nampak, lakarannya ada macam-macam jenis. Ia boleh jadi contengan ringkas untuk idea awal, lepas tu jadi lakaran penerokaan yang lebih kemas sehinggalah ke lakaran teknikal yang ada ukuran tepat. Setiap jenis ni ada fungsi dia yang tersendiri dalam proses reka bentuk. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling praktikal dan paling penting. Ini adalah kemahiran teras yang wajib anda kuasai. Macam mana nak ubah idea 2D yang rata tu kepada lakaran 3D yang nampak hidup. Apa beza utama dia? Dimensi. Cuba tengok contoh ni. Lakaran 2D tu cuma tunjuk pandangan atas atau hadapan. Dia rata je. Tapi lakaran 3D pula, ia tunjukkan panjang, lebar dan tinggi serentak. Terus kita dapat gambaran sebenar objek itu macam mana rupa dia. Dengar baik-baik ya, untuk peperiksaan, anda mesti kenal dan faham 3 teknik utama lakaran 3D ni. Oblik, isometrik dan perspektif. Mari kita bedah siasat satu persatu. Kita mula dengan lakaran oblik. Perkara paling penting untuk awak ingat pasal oblik ni ialah paksi surut dia. Garisan yang tunjukkan kedalaman tu sentiasa dilukis pada sudut 45 darjah. Sudut inilah yang menolak pandangan ke belakang dan cipta ilusi 3D. Nah, gambar ni tunjukkan cara lukisnya langkah demi langkah. Perasan tak ia mula dengan paksi asas, kemudian garisan dilukis pada sudut 45 darjah untuk tunjuk kedalaman. Satu lagi ciri penting lakaran oblik ni, cuba perhatikan betul-betul. Semua garisan kedalaman dia adalah selari antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita beralih ke lakaran isometrik. Kalau oblik tadi guna sudut 45 darjah untuk kedalaman, isometrik ni pula dia guna pendekatan yang sikit berbeza untuk hasilkan pandangan 3D yang nampak lebih realistik. Okey, inilah perbezaan utama dia berbanding oblik. Untuk lakaran isometrik, paksi kiri dan kanan dia dilukis pada sudut 30 darjah dari garisan mendatar. Ini akan hasilkan pandangan yang lebih seimbang di mana ketiga-tiga sisi objek, atas, kiri dan kanan, nampak sama penting. Macam tadi juga, prosesnya mula dengan melukis paksi isometrik. Lepas tu, awak bina garisan-garisan lain yang selari dengan paksi ni. Kelebihan besar lakaran isometrik ialah semua garisan pada ketiga-tiga paksi boleh dilukis ikut ukuran sebenar. Jadi, ia sangat berguna untuk reka bentuk teknikal yang perlukan ketepatan. Dan akhir sekali, untuk lakaran yang paling realistik, kita gunakan lakaran perspektif. Pernah tengok landasan kereta api? Nampak macam bertemu kat hujung kan? Teknik inilah yang meniru kesan macam tu untuk buatkan lukisan kita nampak betul-betul hidup. Ada 2 benda penting yang awak kena faham kat sini. Garis ufuk atau GU iaitu paras mata awak dan titik lenyap atau TL iaitu titik di mana semua garisan seolah-olah bertemu. Cuba tengok dalam rajah tu, macam mana semua garisan sisi objek tu menuju ke titik lenyap. Inilah yang cipta ilusi jarak dan kedalaman yang sangat realistik.
Lakaran yang hebat bukan setakat garisan je. Ia adalah tentang macam mana kita nak jadikan ia nampak hidup dan meyakinkan. Istilah untuk proses ni ialah rendering. Senang cerita, ia macam solekkan untuk lakaran anda. Kita tambah lorekan, bayang-bayang dan tekstur untuk ubah lukisan garisan yang rata tu menjadi objek 3D yang nampak realistik dan padu. Cuba perhatikan rajah ni betul-betul. Nampak tak sumber cahaya datang dari atas kiri? Sebab itulah permukaan atas dan kiri tu terang, manakala permukaan kanan dan bayang-bayang yang jatuh ke lantai berada di kawasan yang lebih gelap. Bila faham konsep cahaya dan bayang ni, barulah lakaran awak akan nampak timbul. Okey, kita dah sampai ke peringkat terakhir dalam proses melakar. Penilaian. Macam mana kita nak pilih reka bentuk yang terbaik dan jadikan ia lebih baik lagi? Okey, bayangkan awak dah ada 3 atau 4 lakaran idea yang berbeza untuk satu produk. Sekarang, macam mana nak pilih yang mana satu paling bagus untuk kita teruskan? Jawapannya adalah dengan menilai lakaran-lakaran tadi, guna kriteria-kriteria ni. Adakah ia menarik? Warnanya sesuai ke? Dan yang paling penting, adakah ia berfungsi seperti yang kita nak? Dan ada nilai estetika. Ingat, lakaran terbaik bukan saja cantik, tapi juga praktikal dan boleh selesaikan masalah. Ini contoh penambahbaikan yang sangat jelas. Cuba tengok lakaran topi asal di sebelah kanan. Lepas dinilai, mungkin didapati ia agak panas. Jadi, ia ditambah baik dengan elemen baru macam jaring pengudaraan untuk keselesaan dan rekaan yang lebih menarik ikut trend semasa. Inilah prosesnya, dari idea yang baik kepada idea yang hebat. Jadi, itu dia semua yang anda perlu tahu tentang lakaran untuk RBT tingkatan 1. Sekarang anda dah ada kemahiran asasnya. Persoalannya, untuk projek anda yang akan datang, masalah apakah yang akan anda selesaikan dengan idea dan lakaran hebat anda? Selamat maju jaya dalam peperiksaan.